Hai, Assalamualaikum. Hari ni ada satu kereta kawan aku, Hyundai Atos. Start tak hidup. Start. Dia ada bunyi solenoid je. Okey, hari ni aku nak tunjukkan kau orang macam mana kita nak tahu betul tak sama ada starter tu rosak ataupun enjin jam ke. Biasanya kalau bunyi solenoid ni tak enjin jam, starter ataupun adalah bahagian-bahagian puli yang jam. Ya? Macam mana? Hey. Jangan malu. Dah malu. Okey. Sini. Hey. Sini. Yap. Okey eh. Kau pegang eh. Okey. Boleh? Okey. Sekarang cara kita nak test direct starter, try daripada sini. Daripada switch solenoid pergi ke positif. Sekarang aku try dulu Okey. Kita nak confirm betul ke starter. Okey. Kita letak itu baru letak sini. Dekat positif. Tengok ni. Hanya bunyi solenoid saja. Biasanya kita pulas-pulas ada lagi banyak-banyak kali macam ni. Ni dah tak ada langsung. Ni betul starter. Maknanya api dah supply. Dia punya solenoid dia yang rosak. Jadi daripada ganti solenoid, kita ganti terus yang sketul half cut punya. Okey Tunggu part seterusnya. Keluarkan dia punya starter. Sekarang ni starter, kita try starter yang half cut pula. Sebab dia beli barang sendiri. Dia beli barang sendiri, kita tahu dah dia check macam mana. Jadi kita check dulu yang ni. Allah. Ni tak sini. Positif. Itu masuk yang besar punya. Yang kecil ni sebelah sini. Tengok starter dia Nampak tak? Kalau ikutkan dia lemah ni, tapi boleh pakai. Nampak tak? Nampak tak? Kata kau lemah ni. Slow pusing. Betul laju. Okey. Kita try lah yang ni. Yang rosak tu. Okey. Yang ni masuk sini. Try ni. Try ni. Tak kena. Okey. Alamak. Okey. Tak ada tindak balas langsung. Tak ada. Starter dah kiok lah. Jadi dia dah beli starter ni, adalah kita pasang je terus starter ni terus. Okey, starter dia pun aku dah masukkan. Sekarang sebab dia dah main start sampai bateri lemah, aku jumper siap-siap. Sekarang kita nak start. Okey, kau start. Tengok. Alhamdulillah, selesai masalah. Cuba matikan dulu. Okey, start balik. Start balik. Okey, dah. Settle masalah. Okey, yang mana? Okey, baik. Assalamualaikum.